Kalau selama ni kita asyik tengok harga emas, mungkin itu sebab utama kenapa emas kita tak bertambah. Sebab saya pun dulu macam tu juga. Saya ingat bila nak kaya dengan emas, mesti kena faham prediction harga. Bila waktu terbaik nak beli emas. Kena tahu bila waktu terbaik nak beli emas, kena tunggu harga emas turun baru beli. Dan bila dah mahal tu kita kena jual. Tapi bila saya belajar daripada guru emas saya, rupanya kalau nak kaya dengan emas ni bukanlah kita kena tahu tentang prediction harga emas semata-mata, bila waktu terbaik nak beli, lepas tu jual semula. Tapi lebih kepada siapa yang lebih konsisten menabung sehingga dah ada 100 gram pertama, sehingga dah ada 1 kilo untuk satu keluarga. Sebab kalau kita fikir semula, harga emas ni di luar kawalan kita. Ada naik, kejap turun, dia macam-macam faktor. Tapi kita tak boleh nak kawal. Yang kita boleh kawal adalah berapa bajet kita boleh menabung setiap bulan, apa target kita dalam emas ni untuk ubah kewangan jadi lebih baik, untuk tutup hutang, tambah lagi aset. Jadi kalau nak kaya dengan emas, fokus kepada letakkan target berapa gram yang kita nak letakkan. Kalau untuk kahwin, target 50 gram contohnya. Sebab sekarang ni dah mudah nak menabung emas, nak tambah gram emas mengikut bajet dekat Ecomas Gap. Jadi yang belum ada Ecomas Gap boleh pergi dekat profile saya, ada pautan, boleh follow je step by step.